Kau kenapa? Kau kenapa? Kau kenapa? Aku kenapa? Aku biasa je. Dah Den, dah usah ada niat. Mawar, jangan turn macam ni kat kawan. Sekarang kawan ni cuba nak sakitkan hati aku. Relax bro. Macam mana Raisya dengan Dian tak tinggalkan kau? Nurul pun tak suka kau sebab kau tak move on dengan Mawar. Dan sekali kau sebut nama perempuan tu, kau dah hilang 2 batang gigi. Kau nanti hilang lagi 1 gigi. Gigi kau jangan sebut. Dengan Mawar. Kau Daud. Den, kau dah gila. Aku Dah Den. Daud tak ada niat pun. tak ada niat. Kau cuba sakitkan hati aku. Tak ada, bukan macam tu. Kau salah faham. Itu bukan salah faham. Itu korang sengaja. Okey Den. Okey Den. Kita berbaik. Aku minta maaf dengan kau Den. Maaf? Semudah itu kau cakap? Dah lah Den. Kalau kau terus berterusan macam ni, kita orang tak akan muncul di depan muka kau. Bagus lah. Kau tak hujut pun tak apalah. Aku tak kisah.